Parents ada lagi tak? Okay, saya nak minta call mak cakap I love you, boleh tak? Jom pergi kat mak sekejap, boleh tak? Okay, sebagai anak, apa yang awak nak bagi dekat ibu awak? Hadiah? Apa contoh hadiah yang awak rasa nak bagi dekat mak awak? Apa je, baju ke? Okay, so sekarang saya nak minta awak bagi satu ucapan sempena hari ibu akan datang ni kepada mak awak. Maafkan kalau saya banyak buat silap ke, dan maafkan saya jika saya selalu menyusahkan ibu. Ibu saya sayang ibu. Ibu minta maaf kalau banyak buat salah ke. Itu je. Semoga jadi anak yang baik. Okay, saya nak bagi, masukkan satu tangan, ambil satu notes dalam ni. Kacau. Kacau. Okay. Nak tanya, ada main TikTok tak? Boleh tengok, ada follow saya tak? Kalau ada follow, boleh ambil. Nampak ada muka saya tu Alah, tak follow lagi. Okay, boleh tekan follow tak? Okay, sekarang kami style ni adalah singkat lah, telco prepaid, di mana kita nak bagi free dekat puan kena pakai, boleh test pakai. So dalam ni dah ada internet sebulan lah. Macam ni pun RM35 juga. Prepaid, kalau contoh ada data internet tak habis, baki data internet tu boleh bawa ke bulan depan. Boleh telefon. Alright, tadi game saya dah bagi SIM card percuma dengan dah dapat RM50, betul tak? Betul. Okay, sekarang last kat TikTok saya balik, ada tak like 3 video latest saya? Kalau ada, semua ni minta awak. Cuba tengok, ada tak? Tak ada. Okay, so maksudnya tak ada rezeki lah. Tak apa, boleh follow kita. Kalau nampak video saya je, like terus. Sebenarnya hari ibu ni, so saya nak tahu apa harapan korang terhadap ibu korang. Boleh komen dekat sini dan jangan lupa follow.